Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ifat 01. Okey guys, untuk video kali ni kita akan tengok cerita seram lagi. Seram kita. Nama cerita ni Kisah Seram Beraya Okey, jom kita mulakan. Tapi sebelum tu korang patut tekan like dan subscribe Okey, jom kita mulakan. Ayah. Betul ke esok kita nak balik kampung? Betul lah. Yeay. Oh, anak dia happy ya. Syahid tak pernah balik kampung. Tak pernah balik kampung. Tak sabarnya. Oh, patutlah tak sabar sebab tak pernah balik kampung. Mesti Syahid tak sabar nak jumpa tu kan? Mestilah. Selalu tengok dalam gambar je. Tak pernah jumpa. Oh, anak dia tu lah. Tak jumpa. Agak-agak Atuk kenal tak Syahid? Mestilah kenal. Kalau Syahid tak tahu, dulu Atuk selalu main dengan Syahid masa Syahid kecil. Ayah, Syahid nak tanya. Tanya apa? Kenapa sebelum ni kita tak pernah beraya dekat kampung? Tak tahu. Ayah busy kerja Syahid. Oh, maksudnya busy. Takkan raya pun busy. Dah kemas baju nak bawa esok dah. Memang nak baik lah ni. Kek dah simpan dalam peti ais. Kek apa? Kek birthday Syahid tadilah. Oh je. Dah. Badut pula. Bagus budak ni. Okey. Pergi tidur, esok nak gerak awal. Okey, dah on the way. Banyak kereta. Buruk betul kampung dia. Ui. Ayah. Ya. Macam tak ada orang je. Mana atuknya? Tak kebun lah tu. Sekejap lagi baliklah tu. Masuklah rumah dulu. Boleh ke masuk kalau tak ada tuan rumah? Boleh je. Dah cucu dia. Ni kan rumah ayah kepada ayah. Apa Syahid? Betul lah. Alamak, bateri saya tinggal kurang. Atuk Syahid mestilah boleh. Okey. Ayah betul ke ni rumah tu? Macam tak ada orang tinggal dalam rumah ni. Berhabuk. Oh, rumah dia berhabuk. Betul lah. Atuk kan selalu dekat kebun. Mana ada masa nak mengemas. Kalau arwah nenek ada lagi, tak apalah juga boleh tolong kemaskan. Oh, nenek dia tak ada lah. Ayah. Mana atuknya? Tak balik lagi tu. Ayah. Arwah mak ada kampung macam ayah juga ke? Oh, mak dia meninggal? Tak ada. Arwah mak anak yatim piatu. Berapa lama dah mak meninggal? Ayah tak rindu mak ke? Mestilah rindu. Mak meninggal masa lahirkan Syahid. Sampai sekarang ayah mesti rindu mak. Masih rindu mak. Syahid pun. Walaupun tak pernah jumpa. Kalaulah Syahid tak lahir masa tu, mesti mak hidup lagi kan ayah?
Jangan cakap macam tu, Syahir. Syahir tak boleh ubah. Syahir boleh ubah. Dah 12 tahun mak pergi. Ayah. Betul ke atuk dekat kebun? Ya. Pergilah tengok. Kebun belakang rumah ni je. Semua jauh sikit. Kena lalu hutan. Jom. Jom ayah pergi tengok atuk. Syahir pergilah seorang. Ayah sibuk nak masak lauk berbuka ni. Tak naklah kalau pergi seorang. Ayah ada emoji tu. Macam tu. Baik Syahir tolong ke rumah ni. Esok dah nak raya. Okey. Syahir. Kan kat mana? Nak berbuka dah ni. Betul lah. Okey. Tu atuk dah balik. Atuk? Mana? Dekat dapur. Dah maghrib. Ayah. Dah tidur ke? Belum. Syahir tak sedap hatilah. Betul ke tu atuk? Kenapa? Asal muka dia macam apa? Macam apa? Tak ada apalah. Bagi je lah tahu Syahir. Tadi dah sangat jumpa atuk. Bila dah jumpa macam-macam pula. Apalah Syahir ni? Ayah. Ya. Kenapa atuk dalam bilik Syahir? Terkejutnya. Atuk ini Syahir tu. Ayah tak tahu. Ayah tu tak tahu. Syahir takutlah. Takut apa tu kan atuk Syahir. Tidurlah Syahir. So nak raya. Okey. Terkejut. Ayah. Ayah. Apa lagi? Syahir kat mana? Kiri kanan hutan. Itu apa tu yang warna putih tu? Tolong Syahir ayah. Saya dengan atuk ke? Tolonglah ayah. Saya kat mana? Syahir kat kebun atuk tu. Kebun? Ni bukan kebun. Tak ada sayur-sayur. Kat sini banyak tengkorak. Siapa cakap kebun atuk tanam sayur? Ayah dia Syahir. Semua tanya macam tu. Saya sayang mak tak? Ayah ni dah kenapa ni? Ayah tolonglah Syahir. Syahir sebenarnya boleh tolong hidupkan mak ayah balik tau. Apa ayah cakap ni? Atuk. Syahir rasa tu bukan atuk. Bila sebab gambar menyeramkan. Dia pelik. Betul Syahir ayah. Bukan atuk Syahir. Habis tu sangka dia. Atuk Syahir dah lama berhenti. Ayah ada buat perjanjian dengan Saka tu. Ayah nakkan mak hidup balik. Tapi ada syarat.
Saka tu nakkan Syahir sebagai pertukaran. Bila umur Syahir masuk 12 tahun, baru boleh datang tukar dengan dia. Malah umur Syahir dah 12 tahun. Ayah happy sangat tau. 12 tahun ayah tunggu mak. Akhirnya ayah dapat raya dengan balik yang lepas ni. Pada malam itu Syahir hilang, diambil Sangka. Alamak. Jadi siapa yang tahu ke mana ada jadi siapa yang tiada siapa yang tahu ke mana dan apa yang terjadi pada Syahir kecuali Tuhan. Arwah ibunya kembali hidup bersama ayahnya. Tapi adakah itu manusia? Alamak. Ada istilah pula. Oh, maksudnya ayah dia jahat. Itu bukan atuk. Jangan menyerukan. Aduh. Okeylah guys, sampai di sini saja untuk video kali ini. Kau dapat tekan like dan subscribe. Sebab saya nak jumpa, saya takut. Okay, bye-bye semua. Bye-bye. Jangan saya nama. Weh, saya nombang ni. Okay, bye-bye.